Okey, sekarang tengok muka surat 77 contoh 5. Okey. Sekarang ni kita nak menyelesaikan ketaksamaan kuadratik. Okey, kita nak menyelesaikan ketaksamaan kuadratik. Okey, jadi ada 3 kaedah yang perlu kita gunakan, sama ada kaedah lakaran graf, garis nombor atau jadual. Kalau dia suruh guna baru kita guna. Faham tak? Kalau dia tak suruh guna, okey, awak tak perlu guna. Okey. Jadi macam ni. Contoh kan. Jadi kata cari julat nilai X. Okey, dia ada perkataan julat dekat sini. Bila perkataan julat, simbol di situ akan jadi lebih besar. Dia sama ada macam ni, lebih kecil, macam ni pun, macam ni pun. Faham tak? Okey. Ketaksamaan. Tapi kalau dia kata cari nilai, maknanya julat tak ada. Cari nilai je. Kat sini akan jadi simbol sama dengan. Macam yang kita belajar biasa. Mac-mod semua ada. Okay? Jadi kalau julat, dia akan jadi simbol dia begini. Mana-mana lah. Okay. Jadi kalau lah kuadratik awak ni, dia simbol macam tu kan. Okay. Permulaan dia step pertama tu dulu, awak kena selesaikan dulu persamaan kuadratik tu. Selesaikan. Jadi macam nak selesaikan, pertama tengok penyelesaian tu. Okey, apa yang dia buat? Dia mengembangkan 2x tolak 1 tambah x darab x tambah 4 tu. Jadi dia darab. Nampak? Macam biasa. Okey. Jadi apa jadi? 2x kuasa 2 tambah berapa? Fikir. Good. Lagi? Okey, lagi? Faham? Salin balik simbol ni x tambah 4. Okey. Lepas tu dia selesaikan 2x kuasa 2. Okey. Apa yang kita nampak kat sini boleh diselesaikan 8x tolak 1x. So berapa x yang tinggal? Berapa? 7. Pandai. Okey. Jadi bila 7x yang tinggal tambah 7x tolak 4. Okey. Lepas tu apa lagi dia buat? Kumpulkan semua di sebelah kanan. Pandai. Okey, jadi bila kita kumpulkan, kita akan jadi. Okey, X bawa masuk. Good. 4 bawa masuk. Good. Apa tinggal belah sana? Tak ada apa-apa kan? Kosong lah. Faham? Dia macam tu je. Okey, lepas tu, selesai macam biasalah. Persamaan kuadratik ni diselesaikan seperti biasa. Dan akhirnya bila awak selesaikan, awak akan dapat ni. Faham tak? Okey. Bila sampai sini, kuadratik biasa. Apa kita buat dalam mac-mod? Apa kita buat? Equation, calculator, pandai. Jadi, dalam matematik moden ada syarat untuk equation kan? Apa dia? Pertama wajib apa? X kuasa 2 mesti positif lagi. Ya, kecilkan, pandai. Jadi tengok, 268 ni ada sifir tak? Good. Sifir berapa? 2. Jadi bahagi 2. Jadi 2 bahagi 2 dapat X sahaja. Nampak? 6 bahagi 2 dapat 3. 8 bahagi 2 dapat 4. 0 bahagi 2 pun kosong. Faham? Okey. Bila dah sampai step ini, barulah faktor seperti biasa. Maknanya awak tekan equation. Faham Jadi bila awak tekan equation, kita tekan sekarang. Tekan. Okey. X pertama dapat apa? Berapa? Okey, good. 1. X kedua? Negatif 4. Jadi, matematik moden buat apa? Ingat balik. Dia mesti ada connection dengan matematik moden. Mesti buat benda ni. Good. Apa nama benda tu? Faktor. Okey, okey. Jadi, awak tengok graf awak. Bukan graf. Awak tengok simbol awak sekarang lebih apa tu? Besar. Okey. Lebih besar. Okey, jadi betul tak jawapan awak? Tengok penyelesaian kita. Apabila X tambah 1, X tambah 4, X tolak 1 sama kosong. X adalah negatif 4, X adalah 1. Sama jawapan yang awak cari tadi. Faham tak? Okey. Jadi, untuk kaedah pertama. Okey, kita pakai kaedah pertama iaitu lakaran graf. Okey. Apa kita buat? Buat paksi dulu. Okey, ini saya padam sebabkan bercampur-campur. Okey. Buat paksi dulu. Nampak? Saya buat paksi ni. Soalan dah buat paksi.
dengan paksi Y. Lepas itu, letak negatif 4, letak 1. 1 positif kan? Tahu kan X sebelah mana? Negatif 4 untuk X dekat mana? Tahu. Okey, label. Okey, lepas itu awak kena cari satu benda iaitu ni. Negatif 4 ni datang pada mana? Okey. Negatif 4 ini adalah pintasan Y. Okey. Okey, macam mana nak cari pintasan Y? Okey. Apa koordinat yang kosong kalau duduk dekat betul-betul atas paksi Y? Good. X sama dengan kosong. Jadi mana persamaan kita tadi? Kita katakan persamaan kita Y sama dengan X kuasa 2 tambah 3X tolak 4 ni. Jadi bila X kosong, Y dapat negatif 4. Jadi itu adalah pintasan. So labelkan yang saya letakkan warna purple tu. 1 negatif 4 untuk X. 1 untuk X. Negatif 4 untuk Y. Lepas tu awak pun lakar sahaja. Lakar sahaja. Maknanya buat macam ni Macam ni. Okey, ni 1. Yang ni negatif 4. Lepas tu panjang sikit. Ni negatif 4 bawah ni. Kebetulan sama. So mesti ada dia punya bucu. Bukan bucunya dekat negatif 4 bukan dia punya bucunya awak ke bawahkan sikit. Macam tu. Okey. Kalau kita terlupa letak negatif 4 tu boleh ke? Boleh je. Jadi macam ni. Sini Y, sini X. Sini 1, sini negatif 4. Awak pun buat. Boleh. Tak ada masalah. Okay, ni kita lakar je graf kita ni. Macam MatMod tu. Faham tak? Macam matematik moden tu. Kan dah belajar kan? Okey. Lepas tu macam ni kita nak tahu jawapan dia. Okey. Apabila, bukan nak tahu, macam nak menulis jawapan dia. Apabila soalan kita, ni pun banyak benda kena tengok. Lebih besar. Maknanya bukan soalan kita. Bila persamaan akhir ni, masa buat MatMod punya faktor, bila lebih besar maka dia mesti asingkan negatif 4 dengan 1 ni. Okey, jadi tengok. Kenapa dia buat positif-positif tu? Positif ini menunjukkan dia berada di atas paksi X. Kenapa dia berada di atas paksi X? Sebab, nampak baca ayat tu. Kenapa di atas paksi X? Sebab dia adalah lebih besar. Graf kita senyum. Jadi, sini. Kawasan dia dekat luar ni sebenarnya. Faham? Okay. Jadi, bila kawasan dekat luar tu, okey. Positif dia dekat luar ni, maknanya orang nampak tak negatif 4 kat sini. Makin apa ke belakang tu? Makin kecil. Nombor-nombor dia akan makin kecil kan? Jadi jawapan X lebih kecil daripada negatif 4. Kena pandai buat simbol Okey. Yang belah sini pula ni, makin apa? Lepas 1 ni makin apa ni? Makin besar. Jadi X lebih besar daripada 1. Faham? Ini baru lakaran graf. Okey, jadi dekat mana latihan yang saya suruh buat? Okey, kat sini. Yang ni nanti awak kembang dulu. Ni ceritanya panjang ni. Kembang dulu. 3X kuasa 2 tolak 5X. Tolong. 16 tambah 2X kuasa 2 tambah X. Lepas tu 3X kuasa 2 tolak 5X. Tolak 2X kuasa 2. Good. Tolak X tolak 16. Betul. Selesaikan. X kuasa 2. Good lagi. Okey. Okey. Sampai sini, equation biasa. Okey, good. Bila equation biasa, guna kalkulator. Tengok, X kuasa 2 dah positif. Cantik. Dia ada syarat kan? Equation tu ada syarat. X kuasa 2 mesti positif. Seketul lagi apa? Mesti boleh kecilkan. Tengok, cek dulu. Boleh kecilkan tak ni? Ada sifir 2. 6 boleh bahagi 2. 16 boleh bahagi 2. Habis X? Mana ada apa-apa nombor depan X kuasa 2 tu? Jadi tak payahlah, tak perlu. Faham? Okey, terus je kepada jawapan. Okey, kira.
Berapa X awak guna kalkulator? X pertama berapa? Berapa? 8. Lagi satu? Negatif 2. Okey. Dah dapat itu. Okey. Macam mana kita nak buat tadi? Lakarkan graf. Okey. So nak lakarkan graf. Palang. Okey. Palang. Okey. Sini letak Y. Sini letak X. Negatif 2. Okey. Agak-agak kat sini. 8. Negatif 2 kat situ pula salah dah. Okey. Negatif 2. Belah sini. 8 sini. Faham? Macam itulah agak-agak lah dia punya jarak dia tu, faham? Okay, lepas tu you just buat dia punya senyum. Kenapa graf kita senyum? Kenapa? Sebab X kuasa 2 kita positif. Itu je. Okay, dah senyum. Okay, bila senyum pula, okay, dekat mana kawasan dia? Kita tengok. Simbol lebih besar. Bila lebih besar, kawasan dia mesti di atas paksi X. So, sini positif dia. Faham tak? Okay, kat luar tangan dia tu. Okay. Jadi, kawasan sini, tengok tu. Dengan kawasan sana. Okay, jadi, negatif 2. Makin apa ke belakang ni? Yes, kecil. 8 pula? Yes, besar. Nampak? Simple je. Faham? Bila kita dah buat contoh, dah boleh ingat kan? Dah boleh nampak sikit-sikit kan? Betul tak? Okay? Simple je. Okay, jelas. Senang je. Okay. Tadi pening kan tadi, serabut kan? Mana ni kan? Bila kita dah buat contoh, baru kita nampak. Okay? Lepas ni buat lagi latihan dia tu. Okay, dah. Next. Macam mana pula kalau kaedah garis nombor? Kaedah garis nombor ni senang je. Okay. Macam tadi step dia macam tadi, cari dulu X. Itu je ceritanya. Jadi, kita akan sampai step yang kat sini. X dapat apa tadi? Negatif 4 dengan 1. Okey. Kalau garis nombor, awak buat garis nombor panjang macam ni. Okey. 1 letak sini, negatif 4 letak sini. Betul kan? Negatif 4 kan? Negatif kan belah kiri, positif belah kanan. Okey. Lepas tu awak gariskan putus-putus. Simple je. Tak susah pun. Okey. Lepas tu awak buat titik ujian. Macam mana nak buat titik ujian tu? Okey, tengok Ni mana datang ni? Itu dia ambil daripada faktor. Ini. Faktor yang awak dapat makmud tu. Jadi kita tulis je. Kat sini sepatutnya X tambah 4. Sini adalah X tolak 1. Ini pula X tambah 4. Macam tu. X tolak 1. X tambah 4 asal usulnya X tolak 1. Faham? Okey, lepas tu. Mana datang dia masukkan negatif 5 ni? Okey. 0 dengan 2. Okey. Tadi awak dapat X sama dengan negatif 4. Okey, apa nombor yang belakang dia? Lagi kecil daripada negatif 4. Itu je. Negatif 5 banyak kan? Negatif 5, negatif 6. Janganlah ambil susah-susah. Ambil negatif 5 je lah. Okey, faham? Jadi, kita letak negatif 5. Lepas tu tadi awak dapat lagi 1. X sama dengan 1. Betul? Apa nombor di depan dia pula? Banyak kan? 2, 3, 4, 5. Okey, ambil nombor yang paling terdekat je. 2 cukup. That's why dekat sini 2. Negatif 5. Kenapa kosong? Kosong ni kan letak 1 kosong. Okey, lepas tu gantikan dalam X tambah 4 X tolak 1 ni. Jadi nampak tak dia gantikan? Negatif 5 tambah 4, negatif 5 tolak 1. 0 tambah 4, 0 tolak 1. 2 tambah 4, 2 tolak 1. Okey, lepas tu dia kira. Berapa jawapannya? Negatif 5 tambah 4, negatif 1. Negatif 5, negatif 1, negatif 6. Ni darab kan? Negatif 1 darab negatif 6, 6. Positif. That's why positif simbolnya di sini. Faham? Okay. Dia ada step dia tahu. Ikut. Kejap lagi saya buat contoh. Okay. Yang ni pula. 0 tambah 4, 4. Ni. 4. 0 tolak 1, negatif 1. 4 darab negatif 1. Negatif. Sama juga yang sebelah lagi tu. So, dapat positif. Okay. Lepas tu,
rujuk balik. Tadi, dekat faktor kita tadi lebih apa tadi? Besar. Bila lebih besar, kita ambil kawasan apa tadi? Kalau lakaran graf tadi? Positif. That's why jawapan akhir dan ini. Faham tak? Kenapa lebih kecil pada negatif 4? Sebab dia makin kecil kan garis nombor kan? Kenapa lebih besar daripada 1? Makin besar kan? Belah kanan. Itu dia. So, asing macam ni. Okay? Kita test yang ni pula. Okay, yang ni tadi kan? Okay, kita try buat garis nombor. Apa tadi kita dapat? X tolak 8, X tambah 2. Okay. Maknanya X sama dengan 8, X sama dengan negatif 2 kan? Okay. Macam ni tadi? Buat garis. Okay. Lepas tu letak X kan? Lepas tu? Negatif 2 kat mana? Belah sini. Negatif belah kiri lah. 8. Belah kanan. Okay, lepas tu? Putus-putus. Pandai. Okay, lepas tu? Kita letak. Dia tak payah letak rumus pun tak apa. Okay, tengok. 8 dengan negatif 2. Okay, negatif 2. Nombor yang kurang daripada negatif 2. Lepas negatif 2 apa belakang dia? Negatif 3. Letak negatif 3. Faham? Okay, satu lagi pula. Nombor yang 8 ni pula kena lebih besar daripada dia. Berapa? 9. Pandai. Okay, jadi betul kita nak buat apa? Gantikan dalam persamaan ni. Jadi, kita gantikan negatif 3 tolak 8. Untuk kolom yang pertama ni. Negatif 3 tambah 2. Gantikan dekat apa? Dekat X. Nampak? Bila kita dah buat contoh, nanti makin faham. Okay, lepas tu. Negatif 3 tolak 8, negatif 11. Darab dengan negatif 1. Negatif 11 darab negatif 1. Positif 11. So, kat sini simbolnya positif. Faham? Lepas tu, tengah-tengah ni kena buat apa tadi? Tengah-tengah apa? Kosong. Jadi, masukkan kosong dalam persamaan. Kosong tolak 8. Kosong tambah 2. Negatif 8. 2 betul. Negatif 8 darab 2. Negatif 16. So, negatif. Faham tak? 9 pula. Masuk lagi. Macam tu. 9 tolak 8. 9 tambah 2. Okay, lepas tu? 1. Lepas tu? 11. 1 darab 11? 11. Positif, negatif? Positif. Okey, lepas tu tengok balik kita punya persamaan kita. Nak tulis kan? Lebih apa ni? Besar. Kalau besar ambil yang mana? Positif. Jadi, negatif 2. Makin ke belakang dia. Makin ke kecil. Jadi, X pandai. Ke sana pula? Yes. So, nampak tak? Jawapan dah bagi bawah tu. Simple je kan? Okey. Next, last sekali kaedah jadual. Okey. Kaedah jadual ni dia ala-ala macam kaedah garis nombor. Okey. Okey. Tengok Tapi kita jadualkan. Okey. Jadi semua tadi kita dah tahu dah. Pertama kita akan dapat X benda tu. Okey, kita akan dapat X tambah 4 dengan X tolak 1. Betul? Okey. Untuk jadual, kita tak ada nombor yang kita dapat ini tadi. Negatif 4 dengan 1 ni. Tak payah letak. Okey, kita letak apa? Pertama, kita akan letak buat jadual macam ni. Awak tengok. Awak kena tiru nanti jadual macam ni. Okey. Pertama, letak X tambah 4. Ini. Lepas tu yang kedua letak X tolak 1. Lepas tu yang ketiga letak 2-2. Macam tu. Okey. Lepas tu ni. Okey. Tadi kan negatif 4. Tadi kan 1 kita dapat jawapan kan? 4 negatif 4 dengan 1 kan? Okey. Apakah nombor yang lebih kecil daripada negatif 4? Tadi apa tadi? Letak je satu nombor. Negatif 5 boleh. Ni kita letak kosong tadi kan? Tengah-tengah tadi kan? Maknanya awak tak payah letak ni pun tak apa. Okey. Yang ni pula 5. Macam 5 pula. Lebih besar daripada 1 tadi apa 2 2. Okey. Okey, lepas tu ganti dalam betul. So negatif 5 tambah 4. Negatif 5 ni ditambahkan dengan 4. Masuk dalam rumus tu.
Negatif 1. That's why dia negatif. Kosong tambah 4. Ni kosong kan? Kosong tambah 4. 4 positif. Nampak tak? 2 tambah 4. 6 positif. Okay, lepas tu. 5 ni masuk pula dalam X tolak 1 pula. Negatif 5 tolak 1. Negatif 6. Dia nampak. Kosong tolak 1. Negatif 1. Kira salah satu. 2 tolak 1. 1. Positif kan? Nampak? Lepas tu masuk pula dalam bawah ni. Step dia. Okay. Lepas tu kira lah sendiri nanti darab-darab tu kan. Okay. So dapat simbolnya. Bila kita dapat simbolnya. Okay. Ulang balik step tadi. Apa step tadi? Step tadi. Kalau dia lebih besar. Tengok kawasan yang positif. Jadi yang positif Jadi dekat negatif 5 tu. Ni positif. Ni positif. Dua-dua. Cikgu yang ni pun positif juga cikgu ni. Tapi sini negatif tak mau. Dia kan dua-dua. Ni pun positif juga cikgu ni. Tak boleh. Faham? Okay, dia kena yang hujung dengan hujung ni. Yang tengah-tengah tu abaikan je. Okay. Macam tu je konsep dia. Faham? Senang je. Jadi untuk yang C nanti kat sini. Cuba buat jadual dia tu. Okay, cuba buat jadual dia. Senang je, tak susah pun. Okay. So itu je dulu. Nanti next video pula.